Jatuh cinta ni kita tak boleh nak menidakkan lah hati kan. Dah tersuka, tercinta, tersayang. Ajaklah nikah apa lagi. Tapi kan dari segi akal sihat, kalau seorang lelaki tu umur 19 tahun, agaknya nak ke kahwin dengan makcik yang umur 50-60. Tolak soal jodoh. Kita ada akal yang kita boleh berfikir. Saya bercakap based on pengalaman. Bila pegawai immigration pergi ke rumah, tanya, tak balik rumah bini ke? Macam gitu. Apa maksudnya tu? Tak apa-apa nak lalu lah kan. Tu belum lagi berkahwin ayam dengan itik. So balik pada soalan Aryani kan, tak apa, jatuh cinta is okay, nikah je. Cuma setiap peraturan tu dia ada. Nak nikah kena dapatkan kebenaran sekian dan sekian. Dia tak suka ni adalah ada elemen marriage of convenience. Pernah dengar tak? Siapa tahu, komen. Kalau betul, saya nak belanja makan.